Okey, hari ini kita akan tengok satu projek Platinum South Valley PSV 2 yang terletak dekat Sungai Besi, atau lebih tepat lagi adalah dekat Bandar Tasik Selatan. Akan ada dua building. Ini tengah akan menghadap ke fasiliti. So, projeknya adalah di belakang sana. Itu adalah PSV 2 dan projek PSV 1 berdepan dengan dia. Ini adalah projek PSV 1 yang siap tahun depan. Yang ini siap 2028 dan sales galerinya ada berada di depan sini. Okey, bagi yang tak kenal lagi saya Syafiq daripada Platinum Victory. Maksudnya saya adalah salesperson, developer punya salesperson. So, kalau nak tahu update ataupun info berkenaan projek PSV 1 yang berdepan dengan dia ataupun PSV 2 yang ini, so boleh je tekan link dekat bio ataupun description dekat bawah. So nanti saya akan sharekan information tu dengan lebih detail. Ataupun boleh juga dengan projek-projek yang dah siap bawah Platinum Victory. Tanpa sembang banyak, kita akan masuk ke sales gallery dia. Okey, ini adalah sales gallery dia. Ini adalah top sales kita yang sentiasa jual untuk projek ni. So kalau nak tahu information yang lebih detail semua boleh datang jumpa dia. Terutama sekali yang beli dengan dia. First kita akan tengok daripada segi kedudukan tempat, iaitu map dia. So ini diorang dah print untuk map lokasi dekat mana. So lokasi dia PSV 2 berada dekat sini. Ini PSV 2. Dia akan ada dua building dan total tingkat ni nanti saya akan ceritakan dengan lebih details lagi untuk building. Sekarang saya cerita pada lokasi dulu. So ini jalan MR tu. Dekat sini jalan MR tu, dan atas tu akan ada Suke Highway. Saya panggil Suke lah, Suke Duke. Duke. So ini adalah Suk Highway. So ini akan naik Suk Highway dan juga MR2 warna merah tu. Dia akan terus pergi MR2 tu pergi ke Bukit Jalil, ataupun nak pergi ke Max Highway, boleh naik ikut sana. Max Highway tu nak pergi ke KLIA lah. So dekat belakang sini juga antara main point dia ada dekat kawasan sini, TBS sini. So TBS, KTM, LRT, so dekat sini sebelah depan daripada jalan dia, jalan MR2 sini. So dekat projek ni juga dia akan ada PSV 1 macam saya cakap tadi lah. Untuk saya cerita map ni besar, jadi tak sampai lah saya bahagian atas tu, saya akan pakai laser saja. So PSV 1 dekat kawasan sini. So yang terdekat adalah LRT, KTM, lepas tu TBS semua ada dekat sini. And then kalau nak pergi ke MRT jalan ke depan sikit, ni kena naik kereta ataupun naik motor. MRT pun ada, interchange terus masuk ke KL. Dan juga kalau nak pergi ke universiti, ni yang saya cakap tadi, UCSI College, universiti yang terdekat. And then kalau sekolah dekat Bandar Tun Razak ni sangat banyak, Taman Konot pun banyak, Desa Petaling pun banyak sekolah juga. Okey, ada soalan tanya, bang, macam mana nak pergi ke LRT, MRT, KTM, TBS sana bang? Jauh bang, kalau berjalan sempat peluh bang. Okey, map ni saya tunjuk. Okey, kalau daripada PSV 1 ataupun PSV 2 sini, PSV 2 akan keluar dekat sini, straight saja jalan kaki, akan boleh pakai dekat cover walkway sini dan terus pergi ke MRT, boleh terus pergi ke LRT ataupun TBS sebelah sana jalan kaki. Tapi ini jauh sedikit. Dan option yang kedua boleh pakai bas. Sebab bas ini nak terus pergi ke TBS lah. Dia akan lalu bas naik sini juga. Macam ni. Itu tadi bas sana akan straight naik ke PSV 1 ataupun lalu ke PSV 2 juga macam ni. Ataupun option yang ketiga, so kita keluar dulu, tengok ni. Ini adalah kenderaan yang akan menghubungkan semua. Pergi ke TBS, pergi ke LRT, pergi ke KTM. Untuk korang, memandangkan saya adalah staff pemaju, so banyak benefit ataupun banyak information ataupun banyak update-update yang terbaru saya boleh dapat terus langsung daripada pemaju sendiri. So macam ni, saya dapat kunci untuk saya buka van ni dan tengok berapa seater yang ada dekat dalam dia. Okay, so ini adalah shuttle bus. So nanti saya akan tunjukkan antara roughly routes yang dia akan ambil, macam mana nak pergi ke kawasan MRT, TBS sana. Ini anggaran saja, tapi saya boleh tunjukkanlah agak-agak macam mana dia punya routes yang dia akan pergi. PSV 1 atau PSV 2 dia akan ambil dekat sini. Ni PSV 1, ni sini PSV 2 dalam construction sini. So dia akan lalu dari sini straight masuk MR2 straight saja ke kiri sedikit, nanti akan ada satu sempang akan turun ke bawah. So dekat sini nanti saya akan letakkan video juga. Ini dia punya kawasan sempang tu. So dia akan straight saja ke depan, dia akan jumpa MRT dulu. So MRT ni dia akan U-turn, hantar orang semua siap, akan U-turn straight saja keluar balik ke jalan MR2. Sini keluar jalan MR2, dia akan keluar, akan satu sempang untuk pergi ke LRT, MRT, KTM dengan TBS. So akan straight turun bawah. So akan pergi LRT dulu. Lepas tu kalau nak pergi ke KTM boleh pergi jalan kaki sebelah. Kalau nak pergi ke KL Express boleh jalan kaki ke sebelah, beli tiket kat sini. Kalau nak pergi ke TBS boleh naik bas kat sini. So shuttle bus tu akan straight balik masuk MR2. Lepas tu akan U-turn dekat bawah sini. So dia akan U-turn kat bawah sini.
straight masuk balik dekat kawasan PSV 1, PSV 2. So ini antara roads dia yang dia akan pakai secara kasar lah. So size dalam van, shuttle van ni kita akan ada dekat depan 1, 2, 4, 6, 8. Yang dekat tengah sini tak ada apa-apa lagi. So far tak ada apa-apa lagi, tapi ini dah 8. And then dekat depan driving area, itu ada 2 sendiri untuk PSV dan juga PSV 1 dan juga PSV 2. Okay, next sekarang kita akan cerita pasal scale model dan juga building, actual building punya. Ini dia bentuk fasad dia. Macam kita cakap tadi, projek ni ada 2 tower. Yang tu tower X, yang satu lagi tower W. Okay, by the way, untuk view, yang view sini dia akan, yang view sebelah sini dia akan nampak ke MR2, which is MR2 sebelah sana ataupun Suk Highway. Yang tu kita nampak ada tinggi tu, itu Suk Highway. So dia akan nampak ke MR2 atau Suk Highway sebelah sini. So yang sini tengah akan menghadap ke facilities dekat dalam, tingkat 8. Tengah-tengah ada swimming pool. So yang sebelah sana, yang itu sepatutnya ada view, tapi future dekat sana akan ada PSV 3 juga. So dia akan naik PSV 3, so dia ada tutup sikit lah untuk view. Total tingkat ada 48 tingkat dan lift akan ada 7 lift. Setiap kawasan ada 7 lift. Dan dekat level 8 ni semua facilities dia. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih details apakah facilities yang ada dekat kawasan sini. Dan the best part untuk building sini, level 1, level 2 dekat bawah sini. Sorry, lampu. Ada lampu pula. Okay. Level 1 dengan level 2 dia akan ada speed ramp. Maksudnya akan naik level ground, level 1, level 2. Lepas tu akan pusing. Level 2, level 3, level 4. Level 4, level 5, level 6. Dia 2 tingkat. So meaning dia ada speed ramp, tak adalah penat nak pusing satu, dia dah kurangkan. Dan the best part lagi, dia ada 2 parking. Tak kisahlah mana-mana size yang you ambil. Next, saya nak cerita pasal gated guarded. Sebab projek ni ada gated, ada guard lah maksudnya. Boleh masuk ikut sini, akan gate house. Lepas tu akan straight saja pergi ke lobby. Dia akan masuk sini, straight. Sini kawasan lobby entrance. Dia akan ada lobby, small area lobby lah. Ada open area lobby dekat bawah sini. So akan keluar ikut sini. Itu untuk tower X. Tapi untuk tower W, okay, jap saya pusing. Tower W, dia akan masuk ikut sini, straight. Akan masuk yang kedua sini. Masuk yang kedua sini. Sebab lobby dekat bawah sini, masuk. Lepas tu turun lobby. And then pusing kereta, keluar ikut sini. Itu lobby area lah. And then sekarang last saya akan cerita untuk bahagian facilities. Kalau facilities dekat level 8 sini, level facilities atas sini macam biasalah, obviously sini swimming pool, sini wedding pool. Lepas tu akan ada playground dekat sana, sini akan ada glamping punya area, and then ada garden untuk chill-chill. Dan dalam masa sama kita boleh buat jogging 2 area, satu layer area kat atas buat jogging, and then second untuk buat area dekat bawah. Dekat bawah ni pun boleh buat jogging area. Maksudnya nak buat jogging lah. Jogging lepas tu pusing satu round. Kalau suka berjogging lah. Dan kebanyakannya facilities lain dia dekat tower X sini, dekat bawah sini. Macam game room, gym, reading area, semua dekat bawah sini. Untuk dekat atas, level 48 ni, dia untuk tower X dia hanya ada tempat chill saja. Maksudnya tempat rehat kat atas sini. And then dekat sini juga, kiri dan kanan. Cumanya dekat tower W dia ada banyak sedikit lah. Dia macam multi-purpose hall, co-area, sini co-living, co-working area space. Lepas tu ada macam chill area, and then sini multi-purpose hall. Multi-purpose hall untuk blok ni ada 2, satu dekat atas dan satu lagi dekat bawah sini. Multi-purpose hall. Dan last bagi saya terbaru punya facilities adalah facilities pickleball. Kat sini akan ada pickleball, sini garden, lepas tu sini ada jogging area, ataupun dekat sini ada exercise yang outdoor punya. Exercise outdoor, lepas tu garden area. Okay, so kita dah habis kawasan facilities dan sekarang kita akan pergi ke kawasan unit dan saya akan tunjukkan daripada saiz yang paling kecil, type A, dan type B dan type C. So type A lebih kurang dalam 900 square feet, type B lebih kurang dalam 1000 square feet, type C lebih kurang 1300 square feet. So kita ada 3 showroom dekat sini, semua tu memang ada showroom lah. So kita pergi daripada yang saiz yang paling kecil. Okay, kita pergi saiz yang paling kecil. Saiz dia adalah type A, untuk 3 bilik 2 bilik air. Dia start dengan 946 square feet. Dia ada 3 bilik 2 bilik air dan ada balcony. Kalau ikut nampak dekat sini, balcony ni macam panjangan. Daripada ini adalah kawasan private lah bagi saya. Tak kisahlah private untuk owner ke, sebab owner tinggal, dan kalau ada tetamu masuk, tak adalah duduk keluar masuk ke kawasan sini. So dia akan masuk sini saja, bathroom saja untuk tetamu. So ini adalah kawasan private untuk saiz yang type A paling kecil. So masuk saja, ini kawasan kitchen. Kawasan kitchen macam tu. Saya zoom out sikit. Okay. So kawasan kitchen macam tu akan jadi, dan sini adalah kawasan yard. So itu adalah foyer. Foyer tu maksudnya tempat
Itu adalah foyer. So foyer tu adalah maksudnya tempat letak aircon. So ini adalah kawasan tempat letak aircon juga. So kalau nak buat renovation nanti, katakan nak pecah ke apa ke, boleh straight saja besarkan dia punya kawasan sini. Jadi aircon boleh letak kat depan, semua dekat depan sana, dekat luar kat balcony sana lah. So masuk, dah pergi ke kawasan kitchen. Next ini adalah kawasan dining area. So ini terlalu estetik sangat, tapi kalau kita beli barang IKEA ke, so simple saja. So still boleh muat dalam 6 orang makan, 8 orang makan pun boleh muat sebab dia panjang. Antara kelebihan ni, antara dia punya layout size dia punya keluasan kelebaran dia adalah 10 kaki. Maksudnya dengan kata lain, kalau katakan buat partition dekat sini ataupun island dekat tengah sini, still ada kawasan untuk dining area, dekat sini. So still memang nice. Nak jadi private kitchen untuk tutup wall, tambah partition dekat sini pun cantik juga. Okay, so itu tadi kita pergi ke kawasan living area. Dan dia ada balcony tak? Ya, dia ada balcony. Semua size ada balcony. Kunci pula lah. Okay, size balcony dia. Ini size balcony. Dia memang balcony tak besar sangat, tapi kita fokus dekat kawasan dalam rumah. So still boleh berdiri dekat sini. Okay, saya tunjuk. Jadi kita akan keluar je balcony dan kita akan berdiri dekat sini. So still ada size lebih kurang dalam 3 kaki setengah, 2, 4, 3. 3 kaki. So dia ada beam sedikit dekat sini. So dia jadi tinggal dalam 2 lebih lah, 2,5 macam tu. So still boleh berdiri, ataupun nak jemur baju dekat sini pun boleh. Letak jemur baju kat sini pun boleh. Lepas tu naik rails, naik atas. Itu lagi cantik. Itu antara design terbaru. Dan dalam masa yang sama, dekat sini lah juga tempat letak aircon. Sekarang saya akan masuk ke kawasan private yang saya cakap tadi. Ini adalah bilik yang kedua. So boleh masuk queen size ataupun boleh masuk single size. Kalau queen size, dia boleh letak dekat kawasan sini. Sini queen size. Ataupun boleh dapatkan sebelah sana pun queen size. Nice juga. Dan wardrobe boleh pindah ke sini. Tapi sebab sekarang bilik ni kita buat jadi satu bed. So dia boleh letak meja sebesar ni, wardrobe, almari sebesar ini. Okay, so ini adalah bilik air kat luar. Sorry sebab lampu dah terpadam, so maintenance tak ada datang lagi. So ini bilik air luar. Dan ini adalah bilik yang ketiga. Kita buat dia study area ataupun boleh juga buat single bed. Boleh masukkan single bed dekat sini, single bed dan kawasan macam itulah. Okay, last master. Yang inilah antara layout ataupun semua video-video saya akan recommend buat. So yang ini dia buat almari dekat tengah, bilik dekat belakang, maksudnya katil dekat belakang. So ini adalah satu size master. Ini adalah satu size master. Tapi dia letak wardrobe dekat tengah ni. So dengan kata lain, dia jadi macam toilet dekat depan sini. Toilet dekat depan sini dah jadi tertutup untuk pergi ke kawasan bilik. Yes, bilik memang nampak kecil sikit, tapi dia memang nice. Dia memang nice, sangat-sangat nice. So tak adalah, nampak tak? Tak adalah terus through pergi ke toilet. Memanglah sekarang see through, tapi nanti bila dah ada baju-baju, clothing semua dekat sini, memang tak nampak sangat dah ke belakang. So dia jadi private. Dan ini adalah view dia, tingkap sebesar itu. So sekarang kita dah habis untuk size yang paling kecil, 946 square feet type A. Dan next kita akan pergi ke size yang kedua, iaitu type B. Okay, so type B dia, size dia adalah 1087. Dia datang dengan 4 bilik, 4 bilik 2 bilik air. Layout dia macam tepi sana tu. So kawasan foyer dia size ini, kalau tengok dekat projek PV22, dia punya foyer dia terus slab, dia terus naik ke atas macam ni, terus boleh naik. Tapi yang ini dia ada gap 50mm, which is yang macam ni. Ni gap 50, gap 50mm. So dia ada gap sedikit, boleh letak rack shoes dekat sini ataupun dekat sebelah sini. So masuk saja kawasan pintu dia besar, lebih kurang 3 kaki setengah. Nampak tak saiz pintu tu? Saiz pintu besar membuatkan kita rasa feel rumah tu, wah, hebat, gah, besar. So itu feel, antara kelebihan feel dia lah. So ini adalah kawasan kitchen. Kawasan kitchen, kita dah bagi free ke tidak ke, itu kita akan cerita sekejap lagi, package semua. Okay, ini adalah kawasan yard. Macam sama juga, yard. Lepas tu kawasan depan sana untuk letak aircon ledge, tempat letak aircon ledge. Okay, tingkap saiz macam tu. Okay, untuk saiz living area dengan dining area dia ni lebih besar. So tadi 10 kaki saja. Yang ini dia punya saiz dia adalah 11 kaki. Kelebaran dia 11 kaki. So kelebaran sini 11 kaki. So dengan kata lain, kalau katakan kawasan ni besar, dia boleh letak
kat sini island boleh buat, dekat sini partition macam saya cakap tadi pun boleh buat. Still ada space lebih kurang dalam 6 kaki, 8 kaki dekat situ untuk keluar masuk atau letak sliding door. So ini kawasan dining area. Straight ke kawasan sana adalah living area, dan balcony akan mengikut saiz living area. Kalau balcony ni 11 kaki, so dia punya saiz dia adalah 11 kaki lah. So saiz balcony dia macam tu. Kelebaran 11 kaki, balcony akan ikut sama 11 kaki juga. Cumanya macam saya cakap tadi, dekat sini hanya ada 3 kaki setengah ataupun 4 kaki. Sekejap saya ke bawah sikit. 3 kaki atau 4 kaki setengah. So dia akan keluar macam ni. Memang sesuai untuk buat tinggal, untuk tengok pemandangan, tengok menghadap ke jalan kat depan sini. Memang nice. Sebab jalan sama juga macam depan sana tu akan nampak ke MRR tu ataupun highway, suka-suka duka. Okay. So daripada arah balcony kita akan nampak, tengok dia punya living area akan nampak lebih luas. Walaupun dekat sini ada buat partition ataupun dekat sini ada buat island, pun still okay, nice. Okay, seterusnya macam saya cakap, saya suka layout yang ada private area, which is masuk sebelah sini semua kawasan private, iaitu kawasan bilik dan bilik air. So memang saya sukalah design macam ni. So tak adalah tetamu keluar masuk kat kita punya master, tak adalah keluar masuk kat bilik yang kedua, ketiga macam tu. So yang pertama akan masuk ke bilik yang kedua. Okay, so ini bilik kedua boleh masuk queen size, dengan wardrobe boleh buat sebesar ni atau buat wardrobe yang ada meja macam ni pun okay. Dan yang ketiga, ni 3+1, which is boleh buat study area, bilik sembahyang, boleh buat study area, bilik sembahyang, office area, small office area boleh buat. Kalau ada buat part business, maksudnya apa? Side income business, boleh letak business, barang-barang business dekat dalam bilik sini. So masuk sebelah sini. Sini adalah bilik kids, adalah bilik kedua sebelum masuk bilik master. So ini boleh masuk single size ataupun queen boleh, tapi kecil lah kalau masuk queen. Saya punya recommend single size sekali dengan wardrobe, sama ada wardrobe letak sini atau wardrobe letak dekat dinding sini. So cumanya dekat size ini, layout dinding ni boleh dipecahkan. So kalau katakan pecahkan, boleh je tarik bilik master ni, jadikan ini adalah closet punya area, bilik baju lah. Kalau pecahkan dinding ini. Kalau tak pecahkan dinding ni, kita dapat 4 bilik. So ini adalah saiz bilik master. So nampak tak almari tu buat besar. So kalau kita pindahkan tadi almari dekat belakang sini, wardrobe dekat belakang sini, closet area, dan nice. Sebab apa? Sini jadi 3 bilik tapi closet area jadi besar. Okay, so ini boleh masuk queen size, king size, tak ada masalah. Nak buat partition nak buat wardrobe dekat tengah sini macam saya cakap tadi pun nice, pun tak ada masalah. Still ada ruang lagi. Dan ini adalah bilik air master. Okay. Last, ini adalah bilik air tetamu. Bagi saya ni adalah kurang sikit lah. Sebab apa? Kita nak, kalau boleh, tetamu tak adalah sampai ke bilik dalam dekat dengan bilik master kita. So ini masuk bilik air. Tapi yang ini punya layout, dia masuk sampai ke ujung sini baru masuk bilik air. Ini kurang sikit bagi pendapat saya. Tapi ada setengah orang okey saja sebab tetamu pun tak ramai datang. So bila tetamu tak ramai datang, then okey sajalah. Ni terus dia buat turun 5mm, turun 2.5 mm, settle. Dan ini adalah kawasan letak sabun. Cantik sikit. Siapa tahu sih. So selesai sudah type B, nanti kita akan pergi ke type C yang paling besar punya, yang itu dia ada konsep dalam dual key punya konsep. So saya akan bawakan sekejap lagi. Okay, last layout kita adalah size dia 3+1, dan 3 bilik air. Tadi 2 bilik air je, ni 3 bilik air. Size dia adalah 1300 square feet. Dia datang dengan dual key konsep. So dia datang dengan dual key konsep. So masuk rumah, sini satu studio house, dan ini adalah satu rumah lagi. Antara reason kenapa buat design macam ni, first, kalau you buat rental pun okay. So boleh buat rental ini 800-900, ini pun 800-900. Ini boleh merendah sikit lah. Tapi kalau you buat tinggal, let's say lah katakan you tinggal sini dengan anak-anak apa semua, tapi you ada ayah seorang je, wife dah meninggal, maksudnya mak dah meninggal, so letaklah ayah kat sini, ataupun mak je yang dekat kampung seorang-seorang, so letak mak kat sini. So kita boleh jumpa mak juga. Dalam masa yang sama, kita pun ada privacy untuk diri kita sendiri. Ni dia punya diri sendiri ni. Still boleh buat rack shoes dekat tepi sini. So masuk, kita akan jumpa ke kawasan studio. Studio sini, you akan masuk. Ini boleh letak satu bilik, satu katil dekat sana. Ni boleh letak kalau mak mak ada baca Quran ke, ada suka membaca surat khabar, boleh letak kat sini. Boleh letak mak suka. Sebab dia lagi tua lagi cepat nyanyuk. Bila kita adakan aktiviti untuk mak, untuk ayah, so ayah tu akan kurang lah nyanyuk dia tu. So kita pun akan hidup lebih seronok. So ini size dia
By the way, saya nak cerita dia punya kelebaran dia. Saiz ini kelebaran dia 14 kaki. Maksud dia memang sangat besar. Dah kira macam satu rumah dah. Saiz ni 14 kaki. Okay. So, boleh letak ayah punya tempat meja makan sedikit. Atau mak meja makan. Atau buat rental punya meja makan. So, ini dia ada pantry dia sendiri. Ni boleh buat sendirilah. Kita tak ada provide. Tapi boleh buat sendiri. Dan dia punya view sendiri menghadap keluar. Dan ini kawasan college ataupun balcony dia. Half balcony lah. So, ini kawasan toilet dia. Untuk bilik studio house tadi. Untuk bilik studio house. Dan dia sama juga ada tempat letak sabun dekat sebelah sana. Okay. Seterusnya kita akan pergi rumah kedua. Dia dalam rumah ni ada rumah pertama, rumah kedua. Iaitu sini studio, rumah pertama. Dan ini rumah kedua. So akan masuk saja, buka pintu, akan jumpa ke kawasan kitchen. Kalau buat partition macam saya cakap type tadi tu, partition akan jadi macam ni. So ini buat partition sikit, masuk pintu partition. Dan dia ada size lebih kurang dalam 8 kaki. 6 atau 8 kaki. So masuk ke kawasan sini, boleh letak masak-masak, barang masak-masak. Dan ini adalah kawasan foyer yard dia. Itu macam biasalah tempat letak aircon. Kompresor aircon. Okay. Kita juga ada balcony. So nak jemur baju dekat sini pun boleh, kita pulang. Ataupun nak jemur baju dekat balcony pun boleh juga. So kat sini adalah kawasan dining area. Boleh buat 4 orang makan, 5 orang makan atau 6 orang makan. Rapat kat sana 3-3 pun boleh, 3-3 orang makan. 3-3, 6 lah, 6 orang makan, 6 packs. Okay, tadi keluasan yang paling kecil, saiz dia 10 kaki saja. Yang kedua, type B tu, keluasan dia 11 kaki. Tapi untuk yang ini, kelebaran dia, saiz dia adalah 14 kaki. So, bila 12 kaki. 12 kaki. 6 tas, 12 kaki lah. So, bila 6 kaki, dia punya lebar living area ni sangat besar. Untuk TV kecil macam ni, kecil lah. Saya punya style, saya tak suka TV dekat rumah. Saya suka letak rak buku kat sini. Dari rak buku, kita akan intens untuk membaca buku. Lagi seronok lah baca buku, baca Quran. Itu style saya lah. Tapi terpulang lah. Sekarang saya akan buka balcony dia. Saiz balcony lebih kurang sama. Cuma beza dia adalah saiz living area. Kalau saiz living area adalah 14 kaki. So balcony dia pun kelebaran dia adalah 14 kaki. Cuma yang depan sana sama juga. Lebih kurang dalam 3 kaki setengah. Oh tak, dia besar sikit. 2, 4, 6. Oh, dia kelebaran dia adalah 6 kaki dekat depan sini. So akan masuk, akan pergi ke kawasan balcony. Boleh letak kursi kecil dekat sini. Boleh letak kursi kecil, still ada space kaki kat depan sini. Kalau kursi kecil dekat sini, boleh letak space ada kaki macam tu. So still okey lah untuk saiz ni, ada kursi kecil. Kita akan pergi ke kawasan private, iaitu bilik-bilik. Kita ada 3 bilik saja. Sebenarnya total ada 4 bilik, tapi 1 bilik lagi adalah studio dekat tepi tadi, tepi sana tadi. So sekarang ini dekat rumah yang kedua ni ada 3 bilik saja. So masuk, dia akan jumpa bilik yang kedua, bilik yang ketiga dan bilik master dekat depan sana. The best part macam saya cakap, dia punya toilet dekat saja dengan kawasan tetamu nak datang keluar masuk. Okay. So kita akan pergi ke bilik yang kedua dulu. Boleh masuk queen size dan wardrobe boleh letak dekat sana. Wardrobe sini sajalah, tak ada tempat lain yang saya tengok cantik sesuai. So ini tempat yang paling sesuai dan tingkap saiz dia sebesar ini. Okey. So ini adalah bilik bilik air kat luar, bilik air kedua. Sebab total rumah ni ada 3 bilik air, satu kat studio, satu kat luar sini, dan satu lagi kat bilik master. So sama juga dekat depan sana ada dia punya tempat letak sabun lah. So bawah memang saya recommend kalau boleh bawah buat macam ni. Sebab apa? Kalau bawah buat design macam ni tapi bukan pakai barang ni. Kalau boleh pakai macam besi ke, tiles ke yang boleh tahan. So boleh letak barang dan dalam masa yang sama pun lawa. Kalau pakai papan macam ni, ini ada leaking, memang kembang lah kawasan ni. So ini antara idea yang terbaik jugalah buat design macam ni. So ini adalah bilik yang ketiga. Memang definitely bilik ketiga single ataupun queen size. Ini saya punya recommend letak single lah. Sebab wardrobe boleh adjust. Kalau nak letak single kat tepi sini pun boleh. Nak letak wardrobe tepi sini pun boleh. Ataupun wardrobe dekat dinding sebelah sini. Dekat-dekat pintu keluar pun boleh juga wardrobe. Okay, last yang terakhir adalah bilik master. Macam saya cakap tadi, bilik master memang saya sangat recommend buat macam ni. Reason dia sebab dia ada, macam saya cakap tadi lah, dia ada tutup, tak nampak orang, kita tak nampak toilet kita kat depan sana. So yang ini jadi private sikit. Dia memang di rumah ni adalah privacy kita, tapi tak adalah bau toilet tu directly ke kawasan tempat tidur sini. So ini kalau ikutkan material dia memang tak mahal sangat. Ini je besi, yang lain ni papan biasa, ni yang plastik macam tu. So akan masuk, boleh masuk queen size dekat sini. Nampak tak? Kita tak nampak sangat toilet kita. Kita takkan nampak toilet dekat depan sana, toilet master.
So nampak lebih eksklusif, lebih mewah rumah ni, lebih tenang. Kita nak balik rumah, kita nak tenang saja. Bukan kita nak balik rumah, memang kita nak rehat. Tapi nak rehat tu kalau boleh nak tenang. Kalau rehat tu serabut, tak rehat jugalah jadinya. So ini adalah idea yang terbaik lah untuk buat tinggal atau buat sewa. Jadi saya punya recommend memang buat tinggal. Saya punya recommend. Tapi kalau nak buat sewa, yes, memang ada possibility untuk rumah ni buat sewa. Okay, habis sudah semua size yang ada, daripada size yang paling kecil, type A, type B dan type C. Apakah free dan berapakah harga? Harga saya rasa saya akan letak kat description kat bawah. Just tekan je kat description. So saya akan letak harga dekat situ. Dan apakah yang free dekat dalam rumah ni? Dekat rumah ni, macam saya cakap, macam kita tengok tadi showroom semua dekat dalam rumah akan ada semua free aircon. Maksudnya semua kawasan akan ada free aircon. Bilik ke, kat living area, dekat studio sini pun akan ada free aircon. Dan bagi yang cari rumah untuk tahun ini, nak beli untuk buat tinggal, fokus untuk buat tinggal ataupun buat sewa, saya punya fokus adalah buat tinggal. Memang saya sangat recommend untuk projek PSV 2 ni. Kalau nak cari yang cepat siap, kita ada PSV 1. Nanti saya akan explainkan berkenaan projek PSV 1 dalam video yang seterusnya. So nanti boleh tekan saja dekat video seterusnya, ada link dekat atas sini saya akan letak. Dan juga kalau nak tahu lebih lanjut info ataupun update berkenaan projek PSV 2 sini, boleh tekan je link dekat bio ataupun link dekat description untuk dapatkan information package yang terbaru direct daripada developer sendiri. So information dia takkan terlari banyak lah yang developer cakap. Compared tu pandai-pandai lah, faham lah. Okay, jumpa pada video yang seterusnya. Khalas.